You all, kau dengar lah lagu background Pevi konon most leading mall. Dah few years dah Diva perasan. Dia tak pasang lagu-lagu hits raya yang betul-betul orang segar-bugar ni sampai hari ni. Dia pasang CD raya yang tak apa-apa. So, to Pevi, aku nak marakikan, viralkan video ni. Kau mengaku kau leading mall, kau tak mampu nak bayar royalty ke? Mak kau lah, Pevi. Kan? Kau dah macam Maidin dah. Maidin pun mampu pasang lagu hits raya yang mahal tu, yang segar-bugar sampai hari ni. Tapi berapa pula royalty nak kena bayar kan? So Diva makikan ni supaya buka mata semua. Inilah Pevi sekarang. Dia pasang CD yang royalty ciput lah. Kan? Kau mengaku leading mall tapi tak ada sen nak bayar royalty. Tak kesial punya mall. Pasanglah lagu hits raya yang orang nak dengar, barulah orang bershopping dengan kau. Ini tak apa-apa lagu raya. That's the background. Background lubang pantat mak kau lah, Pevi. Background lubang pantat mak kau lah, Pevi. Background lubang pantat mak kau lah, Pevi.